Inflasi ialah pencuri senyap yang menjadikan kebanyakan orang miskin. Tapi entah kenapa orang kaya terus menjadi kaya. Macamlah seluruh sistem ini direka untuk menyalurkan kekayaan kepada segelintir orang. Memang pun, sistem ini direka untuk menyalurkan kekayaan kepada orang yang ada ilmu. Kan seronok kalau inflasi bekerja untuk awak. Nak tahu tak rahsia yang digunakan oleh orang celik kewangan? Itulah yang kita akan bongkarkan hari ini. Bagaimana nak mengatasi inflasi? Welcome to Sembang Finance. Suka atau tidak, inflasi akan terus wujud dalam dunia ini. Bank pusat di seluruh dunia ada matlamat yang sangat spesifik. Mereka nak inflasi kekal sekitar 2% setahun. Bagi orang yang biasa, ini bermakna RM100 awak yang simpan dalam akaun simpanan sekarang akan membeli barangan yang semakin kurang pada masa hadapan. Dan gaji yang awak perolehi setiap bulan, itu pun akan beli barangan yang kurang juga. Bila awak betul-betul faham peraturan permainan ini, awak ada 3 pilihan. Pilihan pertama, awak boleh cuba nafikan yang ia tak dapat dielakkan. Pilihan kedua, awak boleh pilih untuk menjadi marah. Awak boleh mencaci sistem ini, merungut di sosial media yang macam kita semua tahu, memang adalah cara yang pasti akan menolong situasi awak. Dan pilihan ketiga, awak boleh belajar peraturan permainan ini dan cari jalan untuk menang. Saya tahu awak semua pilih nombor 3 sebab awak sedang menonton video ini. Tapi macam mana awak nak jadi kaya? Semuanya berbalik kepada satu konsep yang mudah tapi kuat. Miliki aset yang meningkat nilainya. Misi pertama awak ialah mengambil semua wang fiat yang awak ada dan segera pindahkannya kepada aset yang akan meningkat nilainya. Kesilapan terbesar yang kebanyakan orang buat ialah membeli barangan yang tidak meningkat nilainya. Dan kadang-kadang ia lebih teruk kerana ramai yang membeli barang-barang yang menyusut nilainya. Kebanyakan orang pergi kerja setiap hari dan mereka menggunakan gaji mereka untuk bayar kereta baru, pakaian trendy, makan pun mahal-mahal. Honestly, ada yang memperuntukkan lebih banyak duit untuk cuti-cuti daripada untuk simpanan kecemasan dan pelaburan. Inilah strategi klasik kekal pokai selama-lamanya. Duit awak adalah satu liability yang perlu ditukar dengan cepat. Matlamatnya ialah untuk kumpul seberapa banyak aset yang awak mampu sampai aset-aset awak menjana pendapatan yang mencukupi untuk menyara kehidupan awak. Sekarang, soalan cepu emasnya adalah aset apa yang patut kita beli? Jom kita mulakan dengan yang klasik. Saham. Jom kita cerita pasal saham. Kelas aset yang semua orang tiba-tiba jadi pakar selepas menonton 2 video YouTube macam video ni. Bagi sesetengah orang, saham terlalu berisiko selalunya sebab sepupu kawan pakcik mereka rugi harta pusaka pada tahun 98. Tapi inilah hakikatnya. Saham adalah salah satu perlindungan daripada inflasi yang terbaik yang kita ada. Bila awak memiliki saham, awak memiliki sebahagian daripada perniagaan tersebut. Kalau harga barang naik, syarikat kita pun boleh menaikkan harganya. Dan itu akan meningkatkan hasil dan keuntungan. Yang seterusnya boleh melonjakkan harga saham dan dividen awak. Inflasi mencuri duit orang lain sambil memberikannya kepada pemilik perniagaan. Malangnya, membeli saham bukan tanpa risiko. Dan kesilapan nombor 1, berfikir awak adalah genius Wall Street yang boleh mencari Tesla yang seterusnya. Realitinya, memilih saham individu yang bagus memang sangat susah. Awak bukan saja perlu tahu apa nak beli, bila nak beli, awak juga perlu tahu berapa banyak nak beli. Bila dah kira yuran, cukai dan kos-kos lain, kebanyakan pelabur aktif akan rugi duit. Sebab tu, laluan paling mudah untuk memiliki aset ini adalah melalui pelaburan indeks pasif. Beli keseluruhan pasaran dengan ETF macam VOO atau SPUS dan biarkan pertumbuhan ekonomi menjadikan awak lebih kaya dengan senyap-senyap. Kalau awak melabur secara berkala melalui dollar cost average, awak tak perlu pun fikir pasal timing the market. Kalau melabur sendiri terlalu susah, atau mungkin awak tak ada masa nak belajar, atau awak dah cuba tapi tak dapat hasil yang baik, atau memang awak benci topik kewangan, tak apa, awak boleh cari approved financial advisor macam saya untuk bantu awak. At least itu lebih baik daripada biarkan simpanan awak perlahan-lahan hilang nilai di hakis inflasi.
Kalau awak perlukan bantuan tentang kewangan, sila isikan borang dalam pautan berikut dan saya akan hubungi awak secepat mungkin. Sekarang, jom kita bincang pasal pelaburan pasti menang kegemaran Malaysia, hartanah. Ramai yang akan cakap, beli hartanah, ia aset. Dan ia boleh jadi aset, tapi realitinya kebanyakan orang terlepas pandang. Ia bukan aset awak selagi awak belum selesai membayarnya. Sampai masa tu, technically ia aset bank. Rumah pertama yang awak beli untuk tinggal, itu biasanya bukan pelaburan. Itu adalah liability. Memang awak dapat tempat tinggal, tapi awak juga committed kepada pembayaran pinjaman tersebut untuk bertahun-tahun. Dan kalau awak tak planning betul-betul, akhirnya awak akan bekerja untuk bank. Ingat definisi tadi, aset akan memasukkan duit dalam poket awak. Untuk rumah pertama awak, biasanya duit akan keluar dari poket. Bagi kebanyakan orang, pelaburan sebenar hanyalah bermula apabila awak membeli hartanah kedua dan seterusnya, yang benar-benar boleh membawa duit ke dalam poket awak. Dan di sinilah masalahnya mula timbul. Sebaik saja awak diluluskan untuk pinjaman pertama awak, bank tiba-tiba layan awak macam best friend. Oh, awak nak hartanah kedua? Ambillah loan lagi. No problem. Dan rasanya memang hebat bila awak beli 2-3 hartanah. Sehinggalah Bank Negara Malaysia naikkan kadar faedah 0.5%. Tiba-tiba semua jadi employee bank semula. Sebenarnya pelaburan hartanah adalah sangat mahal, tak cair dan kebanyakan orang salah anggap tempat tinggal utama mereka sebagai pelaburan. Ia datang dengan risiko yang tak biasa dibincangkan. Kalau pendapatan daripada sewa awak tak dapat tanggung pembayaran pinjaman, siapa yang kena top up? Awak lah. 1 tahun yang teruk boleh memaksa awak menjual semua hartanah awak pada harga yang tak sesuai dan rugi beratus-ratus ribu. Macam tu saja. Walaupun pelaburan hartanah boleh jadi untuk awak, ia sebenarnya salah satu cara yang lebih sukar dan berisiko untuk seseorang yang ada modal terhad. Kalau awak nak main permainan ini, awak perlukan poket yang besar, kesabaran dan plan yang kukuh apabila masalah timbul. Sebab dalam pelaburan hartanah, pasti akan muncul masalah lambat laun. So, kalau pelaburan hartanah tak sesuai, apa lagi aset yang sesuai untuk dimiliki? Dan jawapannya, perniagaan. Pada pendapat saya, mesin pemusnah inflasi yang paling berkesan ialah memiliki perniagaan. Inilah cara terbaik untuk berhenti menjadi mangsa inflasi. Kalau inflasi melanda, awak jangan risau. Awak pun boleh menaikkan harga awak sendiri. Baiklah, saya tak akan mendalami bab ini sebab ini bukan kepakaran saya. Menguruskan perniagaan memerlukan lebih daripada menonton beberapa video di YouTube dan TikTok. Ia memerlukan strategi, sistem yang mantap dan perut yang kental untuk risiko. Kalau itu laluan awak, bagus, tapi itu adalah topik video yang berbeza. Jadi, itu saja ke? Yelah, memang tak banyak cara untuk kalahkan inflasi. Dan bagi yang tanya, emas tak akan kalahkan inflasi. Dia hanya akan memastikan nilai wang awak tidak dihakis inflasi. Beza Kalau awak tengok orang yang betul-betul kaya, mereka memiliki aset yang kita bincangkan hari ini dalam kuantiti yang besar. Saham, hartanah dan perniagaan. Dan kalau awak pun nak jadi orang kaya, awak patut main permainan macam mereka juga. Inflasi tak akan peduli tentang perasaan awak, tetapi ia pasti akan memberi ganjaran kepada mereka yang tahu main. Soalannya, adakah awak tahu main? Atau awak menonton dari tepi? Kalau awak nak tahu macam mana financial advisor boleh bantu awak merancang strategi peribadi awak, pastikan awak tonton video seterusnya di sini. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.